Alhamdulillah, Assalamualaikum semua. Hari ini kita di Husmat Furniture HQ Kuala Lumpur sedang adakan satu aktiviti untuk menyantuni para asnaf untuk memberikan sumbangan kepada mereka sempena di bulan Ramadan yang penuh mulia ni pada tahun 2026. Okay. Jadi, Assalamualaikum. Nama puan? Azura. Daripada mana? Daripada Kuala Lumpur. Pernah dapat dah sumbangan daripada Husmat Furniture sebelum ni? Tak pernah. Ni first time kan? Ya. So bila dengar jadi nama terpilih di Husmat Furniture ni, apa perasaan puan? Bangga lah. Boleh lah. Apa yang boleh berbagi gitu. Ya. Cuma saya nak minta macam doa daripada puan. Mana tahu doa puan termabur untuk Husmat Furniture untuk terus berkembang. Bagi dia kebaikan untuk masyarakat. Terima kasih je lah untuk sumbangan ini. Terima kasih lah. Boleh kenalkan nama dah, duduk kat mana? Saya Yaakob Ismail, Kampung Bahagia Sembawang Turki. Sebelum ni pernah dapat tak sumbangan daripada Husmat Furniture? Sebelum ni sudah ada dapat dah kot. Tersilap saya lah. Lepas tu boleh tak tahu macam perasaan dapat terpilih lagi untuk kali ni? Masa bangga, bersyukur alhamdulillah dapat juga apa tampung untuk makan apa semua kan. Makan apa. Terima kasih. Saya doakan semoga Husmat tahun ni lebih maju ke depan dan bertambah banyak rezeki. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih.